Hai, selamat datang. Hari ni kita nak bongkar satu soalan yang sangat penting. Apa sebenarnya resipi untuk sebuah sekolah yang betul-betul hebat? Dan untuk jawab soalan ni, kita tak akan rujuk mana-mana pakar dari luar. Sebaliknya, kita akan dengar terus daripada orang yang paling tahu. Mereka yang berada di barisan hadapan setiap hari. Soalan ni kan mesti ramai yang pernah terfikir. Ibu bapa, pentadbir dan sudah tentulah cikgu-cikgu sendiri. Jawapannya selalunya bukan mudah. Tapi hari ini kita akan dapat satu pandangan yang saya rasa sangat jelas dan jujur. Okey, apa yang kami ada di sini adalah maklum balas yang betul-betul tulen, tak ada tapis-tapis, daripada warga sebuah sekolah. Ini suara hati mereka, apa yang mereka harapkan, apa yang buat mereka kecewa dan macam mana rupa sekolah idaman pada pandangan mata mereka. Jom kita bedah siasat sama-sama. Okey, ini dia perjalanan kita untuk kupasan kali ini. Mula-mula, kita akan tengok pasal kepimpinan. Lepas tu, kita sentuh misi utama sekolah. Kemudian, kita jengok pula sistem sokongan yang ada. Sebelum, kita dalami apa cabaran sebenarnya komitmen mereka. Dan akhir sekali, kita simpulkan dengan satu mesej penting untuk barisan pentadbir. Perkara pertama dan yang paling kerap sekali disebut ialah kepimpinan. Memang jelas, bagi guru dan kaki tangan, semuanya bermula dari atas. Jadi, macam mana rupa seorang penggetua idaman tu? 3 perkataan ni, ketua melalui teladan, ia muncul berkali-kali tau. Ini bukan sekadar slogan, ini satu permintaan yang sangat mendalam. Mereka tak nak seorang bos yang hanya bagi arahan dari bilik berhawa dingin. Mereka nak seorang pemimpin yang turun padang, yang tunjukkan cara melalui perbuatan, bukan setakat kata-kata. Dan yang ini, satu lagi poin yang sangat penting, keadilan. Perasaan untuk dilayan secara adil ni memang sebati dalam diri. Ia merangkumi semua benda daripada agihan tugas yang seimbang sampailah ke layanan yang sama rata. Tak kira awak guru senior atau guru baru. Rasa dihargai secara adil tu, itulah gam yang menyatukan satu pasukan. Jadi, bila kita kumpul semua ciri-ciri ni, apa yang kita dapat? Kita dapat satu potret pemimpin yang macam Adiwira pun ada. Mereka nak seseorang yang ada wawasan, yang boleh nampak jauh ke depan, tapi dalam masa yang sama kena turun padang, jaga kebajikan staf. Kena adil, kena ada empathy, kena nampak mereka sebagai manusia, bukan robot. Dan mestilah kena pandai berkomunikasi dan cekap urus tadbir. Permintaan yang besar ya, tapi itulah yang mustahak. Okey, pemimpin yang hebat tu penting, tapi hebat untuk apa? Jawapannya senang je, untuk pelajar. Jom kita tengok macam mana visi kepimpinan tadi berkait rapat dengan misi utama sekolah, iaitu untuk pastikan setiap pelajar berjaya. Yang menarik kat sini ialah mesej tentang keseimbangan. Untuk akademik, ya, mereka nak fokus pada hasil pelajar, tapi bukan dengan cara bebankan guru dengan macam-macam program sampai tak cukup tangan. Dan untuk core curriculum pula, matlamatnya untuk bina karakter, bukan semata-mata nak kutip piala. Kena pastikan ia seimbang dengan akademik dan semua pelajar ada peluang untuk sertai. Sebuah sekolah ni bukan cuma pasal pemimpin dan pelajar, ia juga tentang persekitaran, tentang sistem yang menyokong pembelajaran. Jadi, bahagian ni akan bawa kita kepada tiang-tiang sokongan yang sangat kritikal ni. Kalau nak baiki sesuatu, kita kena tahu kat mana sakitnya kan? Dan maklum balas yang diterima ni sangat-sangat spesifik. Ia bagi kita gambaran yang jelas tentang apa cabaran harian yang mereka hadapi. Nah, tengok ni. Ini adalah realiti di lapangan. Ini bukan aduan remeh-temeh tau. Kita bercakap tentang tandas murid yang tak terjaga, lantai dewan yang rosak, wayar elektrik bangunan lama yang mungkin bahaya. Ini semua isu asas yang menjejaskan suasana belajar dan keselamatan setiap hari. Mesejnya jelas. Mereka nak sekolah yang bukan saja berfungsi, tapi selamat, bersih dan ceria. Selain infrastruktur fizikal, ada juga halangan dari segi pentadbiran, benda yang tak nampak tapi terasa setiap hari. Cikgu-cikgu rasa banyak kerja mereka boleh dipermudahkan. Mereka dah penat buat kerja berulang, macam isi kehadiran murid dalam sistem yang berbeza-beza. Mereka juga harapkan komunikasi yang lebih lancar dengan pejabat dan bajet yang lebih baik untuk aktiviti pelajar. Okey, sekarang kita sampai ke satu bahagian yang pada saya, sangat menarik. Sebab di sebalik semua cabaran yang kita dah bincang tadi, ada satu penemuan yang betul-betul buat saya terkejut. Jom kita tengok. Ya, anda tak salah tengok. 4.4 daripada 5. Ini angka yang sangat tinggi. Ia tunjukkan yang walau apa pun cabarannya, mereka ni sayang sekolah ni. Mereka komited dengan kerja mereka. Dan ini membawa kita kepada satu soalan yang sangat-sangat penting. Inilah dia persoalan cepu masnya.
Kalau mereka gembira bekerja di sini, apa sebenarnya yang jadi penghalang? Apa yang sekat mereka daripada memberikan 110%? Jawapan mereka, mendedahkan realiti sebenar kehidupan seorang pendidik. Inilah dia musuh-musuh utama mereka. Tak cukup masa, itu nombor satu. Lepas tu, ditambah pula dengan kerja-kerja ad hoc atau arahan mengejut yang selalu kacau perancangan. Beban kerja yang memang dah sedia banyak dan jangan lupa, komitmen peribadi dan keluarga masing-masing. Semua ni, terutamanya kerja pentadbiran yang remeh dan berulang, sikit demi sikit menghakis tenaga dan fokus yang sepatutnya diberi kepada anak murid. Dan untuk bahagian terakhir, mari kita dengar mesej yang warga sekolah ni nak sampaikan terus kepada barisan kepimpinan. Ini bukan senarai rungutan ya, tapi lebih kepada satu pelawaan untuk bekerjasama. Mesej pertama dan yang paling asas, tolong mudahkan urusan kami, kurangkan birokrasi, buang kerja-kerja leceh yang berulang dan beri kami kepercayaan. Sebab bila urusan guru dipermudahkan, mereka boleh fokus pada perkara yang paling penting, anak-anak murid. Mesej kedua ni lebih menyentuh hati. Ia satu peringatan tentang aspek kemanusiaan. Jagalah kebajikan kami. Ini bukan pasal gaji semata-mata, tapi tentang sokongan emosi, tentang empati bila kami ada masalah peribadi, dan tentang memastikan tempat kerja ni tak memenatkan mental dan fizikal. Dan yang terakhir, satu mesej yang semua orang di dunia faham, keseimbangan kerja dan kehidupan atau work-life balance. Ini adalah harapan untuk satu persekitaran kerja yang sihat dan lestari, di mana mereka boleh jadi guru yang terbaik di sekolah tanpa perlu korbankan masa bersama keluarga di rumah. Jadi, kesimpulannya, semua maklum balas ni, ia bukanlah satu senarai tuntutan yang keras. Sebaliknya, ia adalah satu pelan tindakan, satu jemputan ikhlas kepada kepimpinan untuk berganding bahu untuk sama-sama membina sebuah sekolah yang bukan saja hebat, tapi juga satu tempat yang semua orang gembira untuk datang setiap pagi. Dan saya nak tinggalkan anda dengan soalan ini untuk difikirkan. Cuba bayangkan, kalau setiap sekolah atau mana-mana organisasi sekalipun ada keberanian untuk duduk dan berbincang secara jujur macam ni. Fikirkan tentang potensi luar biasa yang boleh kita buka bila kita betul-betul mula mendengar antara satu sama lain. Potensinya memang tak terhingga. Terima kasih kerana bersama kami hari ini.